Untuk sesi dagangan pada 9 Mac 2026, iaitu pada hari Isnin, FCPO memang mengaum dan mengganas. Gap up semasa opening yang sangat besar, iaitu gap up sebanyak lebih kurang 320 tick bersamaan dengan RM8,000 sekali dia punya gap up tu. Dan dalam masa 1 minit dia mendaki sehingga 444 tick. Lebih kurang kalau siapa yang hold pada Jumaat, dia punya profit lebih kurang 11,000 dan dia punya range gerakan memang sangat besar daripada sesi pagi sampai ke sesi malam. So ramailah yang untung besar pada hari ini, tapi dalam masa yang sama ramai juga yang rugi besar. So untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan juga tentang apa itu overloss. Okay, first kali kita tengok dia punya kenaikan lah. Memang sangat besar. 444 tick. And then dia punya gerakan susulan tu, selepas dia gap up, dia jatuh tu 191 tick. Lepas tu sesi petang, dia punya walaupun nampak macam sideway, dia punya range gerakan ada sebanyak 136 tick. Lepas tu sesi petang dan bawa ke malam, dia punya penurunan sebanyak 164 tick. Lepas tu sesi malam, sebelum market ditutup, dia punya kenaikan sebanyak 86 tick. Dan candle 5 minit terakhir, sebatang candle tu mewakili 42 tick bersamaan dengan RM1,050. Selalunya trading SPO ni range dia 8 tick hingga 26 tick kan. Kalau besar pun dalam 30 hingga 40 tick saja. Ini satu candle 42 tick. Satu gerakan 100 tick lebih. So memang sangat besar lah. Cuma kalau tersalah position ataupun tersalah arah, ini akan mengundang kerugian yang sangat besar. So apakah yang dimaksudkan dengan overloss? Overloss adalah kerugian yang melebihi modal dalam account trading. Contohnya ini adalah minit-minit akhir pada hari Jumaat. Dia ada buat satu pin bar situ dan kita dapat lihat RSI pun dah overbought di atas nilai 80. So katakan tiba-tiba termasuk position sell dekat pin bar. Sebab apa? Sebab dia punya analisis ataupun possibility dia kemungkinan besar get down lah. Sebab harga dah naik banyak dan RSI dah overbought. So dengan bermodalkan full margin, iaitu RM6,000 lebih lah, modal dekat situ. And then pada pagi Isnin, dia punya gap up memang tak boleh bawa bincang lah. So kalau dia gap up masa opening 320 tick tu pun dah 8,000. Masa tu dah rugi dalam 1,500. Kalau masih hold, tak keluar, dia naik sampai 11,000. So bila sampai 11,000 tu, dia punya kerugian 5,500. Itu kita kenali sebagai overloss. Yang modal 6,500 tu memang dah total loss. And then dia ada lagi kerugian tambahan sebanyak 5,500. So itu dinamakan sebagai overloss. So biasanya dalam masa 5 hingga 10 minit pertama apabila pasaran dibuka, bila ada kerugian yang overloss macam ni, broker akan force liquidate ataupun force close loss position tu untuk elakkan overloss yang semakin tinggi. Dan overloss tu ataupun kerugian yang tambahan tu selepas total loss, selepas modal di dalam akaun jadi kosong dan masih ada kerugian itu perlu dibayar kepada pihak broker. So kalau 3,000 kena bayar 3,000 lah. Biasanya perlu dibayar dalam masa 1 hingga 3 hari. So kalau tak bayar, jika tidak bayar, apa yang akan berlaku? Jika tidak bayar, broker akan kenakan legal case dan juga akan buat police report. So begitulah risiko dalam trading. Tak semuanya indah kan. Selalu tengok lalu lalang share untung besar, tapi di sebalik itu ada sisi gelapnya. So trading ni melibatkan risiko. Untuk trading SCPO ni, dia pasaran dua hala dan juga dia adalah high risk high reward. So lebih tenang jika tidak overnight ataupun hold position. Dan trade on session ataupun trade intraday sahaja. Cuma kalau nak trade overnight tu, kenalah fahami tentang risikonya. Dan juga
Paling penting jangan salah direction. Okay. Tapi gitulah, SCPO ni dia suka buat get down walaupun tengah signal bullish yang sangat kuat. Ada potensi juga dia akan buat get down. Dia bergantung pada news dan juga jika ada keluar data-data seperti data MPOA, SPOMA ataupun MPOB. Okay, begitulah serba sedikit tentang SCPO yang mengaum dan mengganas dan juga apa itu overloss yang perlu diketahui oleh rakan-rakan trader yang trade SCPO. Okay. So, terima kasih kerana menonton. Jika berminat untuk sertai kelas analisis teknikal trading SCPO dan sertai grup Telegram untuk perbincangan dan pembelajaran yang berterusan serta guide gerakan hala tuju chart yang berterusan, boleh klik link di profile bio ataupun boleh komen di ruangan komen. Okay. So, terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.